kursi, tauhid malam, tauhid dan surah tentang puasa, surah hidayah, tauhid tentang muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, ayah dan ibu-ibu dan kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan sirah Nabi SAW dan berkaitan ulasah Nurul Yakin pada muka surat yang ke-79, iaitu pada tajuk yang ke-84. Dan ini insyaAllah kita akan masuk untuk membicarakan tentang peperangan Hunain. Peperangan Hunain adalah peperangan yang berlaku dalam fasa Fathul Makkah. Yang lepas kita cerita tentang Fathul Makkah. Fathul Makkah maksudnya pembukaan kota Makkah. Islam tidak mengistilahkan penjajahan, Islam mengistilahkan Fathu. Sebab itu ada kitab nama Futuhat ataupun Futuh Modal Islam, pembukaan kota-kota Islam atau pembukaan negara-negara Islam. Sebab Islam tidak mengistilahkan penjajahan, melainkan penaklukan ataupun pembukaan. Nama sebut sebagai pembukaan. Maknanya Allah Muhammad, Islam tidak melakukan secara kekerasan, Islam tidak menindas, Islam tidak menzalimi dan sebagainya. Bahkan kalau kita bahas dalam Fathul Makkah, kerana yang berlaku adalah rentetan daripada orang kafir ataupun orang Quraisy Makkah yang telah mencabuli perjanjian Hudaybiyah yang dimeterai bersama dengan Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW orang yang sangat kasar, bertoleransi, tidak orang kata apa, tidak melanggar perjanjian, tetapi mereka lah yang telah melanggar perjanjian, menyebabkan Nabi SAW mengambil tindakan ataupun mengambil keputusan untuk mengadakan kita katakan satu gerakan yang besar menuju kota Makkah. Maka terjadilah Fathul Makkah dan menyaksikan di kalangan ramai orang-orang yang asalnya menentang Islam akhirnya masuk Islam. Ramai di kalangan mereka yang pada asalnya orang yang sangat membenci Islam akhirnya masuk Islam. Di kalangan mereka ada yang cuba melarikan diri daripada tindakan Nabi SAW akhirnya masuk Islam, termasuk Ikrimah bin Abu Jahal, anak kepada Abu Jahal, yang pada asalnya melarikan diri, nak pergi ke orang kata apa, pergi ke sampai ke pantai dah, nak naik kapal untuk melarikan diri, tetapi dipujuk oleh isterinya. Akhirnya dibawa berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi sambut dengan baik, Nabi maafkan. Maka dia kata apa? Dia kata, saya tak sangka bahawa Muhammad orang yang sebaik ni. Sebelum saya sangat bencikan Muhammad, saya sangat musuh Muhammad, kan Muhammad lah yang menyebabkan ayah saya terbunuh. Tapi rupanya begitu baik murni hati Nabi SAW. Kerimah masuk Islam dan baik Islam. Maka Allah Muhammad begitulah antara maksud Fathu, bukan sekadar pembukaan zahir, bahkan pembukaan kepada hati-hati, pembukaan kepada sanubari kita untuk menerima nur ma'rifah ataupun menerima nur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita ambil pengajaran Fathul Makkah Rasulullah Ruhani, sebenarnya banyak kata ulama, ini bukan sekadar perjalanan zahir, bukan sekadar sejarah zahir, bukan sekadar pembicaraan sejarah semata-mata, tetapi lebih dari itu kita boleh bicarakan bersudut tasawufnya. Kita boleh bicarakan bersudut bagaimana perkara ini adalah dapat kepada meninggikan ataupun hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala, ataupun betapa hebatnya ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah mencampakkan cahaya ke dalam hati-hati orang yang dikehendaki untuk beriman kepada Allah. Baik. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk untuk membicarakan tentang peperangan Hunain. Hunain adalah satu tempat yang berada luas daripada kota Makkah. Dan perang Hunain berlaku 19 hari selepas Fathul Makkah. Berlaku Fathul Makkah, Nabi SAW di Makkah selama beberapa hari, dan akhirnya berlaku peperangan Hunain. Bagaimana berlaku peperangan Hunain? Kita faham ketika mana Islam ataupun ketika mana kita berada pada satu keadaan yang sangat hebat, berada pada satu kedudukan yang tinggi, maka mesti ada orang-orang yang dengki, mesti ada orang-orang yang tak puas hati. Itu benda biasa. Dan kita kalau dalam organisasi, kita kalau dalam mendapat satu kenikmatan, sebab itu Nabi sebut dalam hadis, likul ni'matin hasud, bagi tiap-tiap nikmat yang diperolehi akan ada orang yang dengki, akan ada orang yang hasad. Kan dalam diri kita, sama ada dalam kalangan kita sama sahabat, sama ada dalam kalangan kita, kadang-kadang dalam kalangan keluarga dan sebagainya. Ketika mana seseorang itu berada pada satu kemuncak, satu kenikmatan, akan ada orang yang dengki. Begitulah Islam, ketika mana berada di puncak kenikmatan, puncak penganugerahan, akan ada tetap yang tak puas hati. Maka Allah Muhammad Fathul Makkah itu antara lambang bahawa Islam telah berada di kemuncak. Walaupun belum lagi Hajatul Wada', Hajatul Wada' nanti, yang tu baru turun ayat yang ketiga ayat dalam surah Al-Imran. Baik. Maka Allah Muhammad, jadi bila Fathul Makkah
ada beberapa orang di kalangan kelompok ataupun di kalangan kabilah yang sangat memusuhi Nabi SAW dan umat Islam. Dia pakat apa? Dia kata kita macam mana pun kita kena perang dengan Muhammad, kita tak boleh berdamai dengan Muhammad. Masa Fathul Makkah ada orang yang belum masuk Islam, tapi dia jantan senjata ataupun isytiharkan tidak berperang dengan Nabi dan umat Islam. Ada di kalangan kabilah yang walaupun belum masuk Islam tapi tetap bersama ataupun tetap damai dengan Nabi SAW. Tapi ada puak yang tak nak berdamai dengan Nabi SAW, pergi satu tempat bincang khusus bagaimana kita sentiasa ataupun kita nak perang dengan Nabi, dengan Muhammad dan umat Islam. Siapa dia? Satu golongan Hawazin, satu lagi golongan Bani Thaqif. Sebenarnya empat. Satu lagi Hawazin, satu lagi Nasr, satu lagi Jusham. Empat. Thaqif, golongan Hawazin, lepas tu Jusham, satu lagi Nasr. Empat. Tapi Jusham dengan Nasr ni kecil. Yang besarnya adalah Bani Thaqif dengan Bani Hawazin. Dua ni besar. Dan kalau dalam peperangan yang melibatkan orang kafir Quraisy Mekah dengan Nabi SAW dan umat Islam, biasa dua puak ni akan hantarkan orang-orang yang hebat untuk menyertai pasukan orang Mekah. Dan kalau mereka juga dipanglima ataupun orang hebat dalam peperangan. Sebab tu dia kata kita macam mana pun kita kena lawan Muhammad. Sebab kita ada orang yang handal, ada orang yang hebat, kita boleh mengalah dengan Muhammad, tak boleh tunduk. Bahkan dia kata, dia klaim berdakwa, dia kata macam mana pun kita akan menang lawan Muhammad. Jumlah dia lebih kurang dalam 10,000 orang pengikut-pengikut dia. Maka Allah SWT dengan Muhammad, sebab tu sebab kat sini telah bermuafakat dua puak Thaqif dan Hawazin. Dan kabilah-kabilah lain akan memerangi orang Islam sebelum orang Islam melanggar akan mereka. Yang dia kata kalau kita tunggu, boleh jadi lama-lama nanti Islam yang akan serang kita, pasukan Islam yang akan serang kita. Baik kita pakat, kita serang dulu Muhammad dan sahabat-sahabat. Baik kita serang dulu Islam. Apabila Rasulullah SAW mendengar berita itu, teruslah dia pergi mendapatkan mereka dengan 10,000 daripada penduduk Madinah dan 2,000 daripada orang yang telah Islam pada hari Futuh, dan bilangan musyrik cuma 8,000 orang. 10,000 orang Madinah, iaitu golongan Ansar, 2,000 daripada orang Mekah yang telah masuk Islam pada Fathul Mekah, menjadikan jumlah tentera Islam ketika itu 12,000 orang. Lawan dengan golongan Hawazin, campur dengan golongan Thaqif ni, dan campur Jusham dan juga Nas, lebih kurang 8,000 orang. Tuan bayangkan kalau 313 dalam Badar dulu boleh makan 1,000 orang, kan? 1,000 dalam peperangan Uhud pun tak tewas dengan 3,000 tentera kafir. 3,000 orang Islam tak tewas dengan 200,000 orang kafir dalam peperangan Mu'tah. Kalau 12,000 orang Islam lawan dengan 8,000 orang kafir, agak-agak macam mana? Kan? Kalau sipil mudah boleh pergi tu tak payah bawa apa pun, bawa pedang saja. Kan? Kalau 1,000 boleh makan 3,000, 313 boleh makan 1,000, 3,000 boleh tak kalah dengan 200,000. Kalau setakat 12,000 dengan 8,000, agak-agak siapa menang? Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan pengajaran yang berharga kepada orang Islam. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Allah Taala telah membantu kamu wahai orang Islam pada banyak peperangan. Wa Hunain, termasuk peperangan Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika itu kamu rasa ajib, kamu rasa bangga, kamu seronok dengan bilangan kamu yang ramai. Tapi Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada tentera Islam, tak kalah, tak tewas, tapi ada pengajarannya. Sebab itu sebab kat sini, oleh sebab bilangan orang Islam ada lebih banyak, maka telah terpedaya mereka itu dan takabur serta memandang hina dan rendah akan musuh-musuh mereka. Tuan kat sini saya nak minta supaya kita hati-hati dengan perkataan yang digunakan. Sebab saya selalu tekankan bila dalam sirah ni kita kena guna bahasa yang baik-baik, sebab melibatkan Nabi dan umat Islam. Dan generasi Nabi, generasi yang berada, orang yang berada pada sekeliling Nabi SAW itu bukan mereka yang sama macam kita pada hari ini. Generasi awal umat Islam bukan generasi Islam yang ada pada hari ini. Sebab itu saya minta, dan itulah yang ditekan oleh guru-guru kami, gunakan bahasa-bahasa yang elok. Walaupun tak nafikan di kalangan mereka juga ada yang sifat-sifat kita pun pelik, kenapa macam ni, walaupun berdamping dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Tapi kita kena faham, mereka yang bersama dengan Nabi SAW di era awal adalah orang yang sangat berjasa besar kepada agama ni.
maka gunakan bahasa-bahasa yang elok. Saya minta maaf, saya pun setuju menggunakan istilah takabur, kan? Melainkan kita kena faham, maka tidak terpedaya. Tidaklah terpedaya sebab bukanlah maksudnya sombong, tapi rasa seronok. Kita faham situasi kita pun, bila kita dikurniakan sesuatu kenikmatan, kita rasa seronok. Dan kenikmatan tu dicapai bersama dengan orang yang paling kita sayang, kan? Kalaulah contoh tuan-tuan ada fuga, tuan-tuan pergi umrah pun, kalau tuan-tuan bersama dengan fuga, tuan-tuan rasa apa? Saya pergi umrah, kalau tengok jemaah yang fuga ni, dia tengok kita pun macam tak nak tengok je. Sebab kami ada fuga kami, kan? Kadang-kadang kita salah dengan dia punya tokoh pun, dia dah ada jumpa sempat, salah dengan tokoh dia pun, dia tengok kita pun lebih kurang, kan? Siapa dia ni, kan? Kita ikut jemaah ustaz ni, yang dia ni siapa ni, kan? Maknanya apa? Biasa hati manusia ni, bila kita bersama dengan satu tokoh, kita akan seronok, akan rasa tu, kan? Daripada awal tokoh tu, fuga tu bimbing umrah sekian-sekian sampai kat sana, lepas habis sa'i, lepas tahallul, cerita ni mungkin Abu Kubas mau cerita satu, dia rasa seronok. 10 baloi lah, kalau kata 10,000 ke 20,000 habis 20 baloi, kan? Bayangkan itu fuga pada hari ini. Apatah lagi ketika mana umat Islam kembali ke tanah air Kota Mekah, berjumpa dengan keluarga masing-masing yang dah bertahun tak jumpa. Kemudian ada keluarga yang dulu menentang, yang dulu orang kata melancarkan pemulauan akhir sama-sama masuk Islam, dan kemenangan itu dicapai bersama dengan orang yang paling dikasihi bagi Nabi SAW. Satu tak seronok. Sebab tu bila baca sirah ni, kita kena faham hati sahabat masa tu, dia punya excited, yang seronoknya terlebih, kan? Sebab apa? Dapat nikmat Allah Ta'ala yang besar. Jangan kita fahamkan terdapat nikmat dunia, jangan kita faham pun ni orang kata pada lalai dan lupa dengan Allah, tak. Jadi macam tu sebab terlalu seronok dengan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila masuk Hunain, 12,000 pergi, nak lawan 8,000, apa lagi tak seronok? Pergi pula dengan Nabi SAW. Sebab tu jangan gunakan bahasa yang kurang elok, takabur, sombong, jangan. Melainkan kita kata itu adalah satu perasaan yang menyebabkan mereka seronok, menyebabkan ada rasa tak apalah kita pergi ni, kan biasa-biasa je, tak payah macam dulu. Kalau dalam Badar, Masya Allah. Tapi Badar pun tak, sebab Badar dia tak ada persiapan, tak macam Uhud. Uhud ada sahabat yang berlapis-lapis baju besi ni, dengan topi besi lagi, dengan segala kelengkapan, sebab ambil pengajaran peristiwa Badar. Tapi Hunain, Fathul Mekah, kita masuk Kota Mekah dalam keadaan berjaya. Tak nafikan ada beberapa di kalangan tentera Islam yang terkorban syahid. Hunain, Allahumma salli Muhammad, bukan sahaja 12,000, bahkan ramai penduduk Kota Mekah dah masuk Islam dah. Jadi dia kata maka telah terpedaya oleh kita takabur. Tak, sebenarnya dia bukan takabur yang kita faham, tak. Jangan nak sebut macam tu, serta memandang hina dan rendah akan musuh-musuh mereka. Dia memang bila kata kita tak ada masalah untuk pandang rendah kepada kepada musuh ataupun kepada orang kafir, kan? Kita nak muliakan apa lagi, kan? Mereka adalah orang yang menentang kita. Dia tak ada istilah kemuliaan kepada orang yang menentang, orang yang sentiasa membenci. Sebab itu Islam tersambung kepada orang yang berlaku baik dengan Islam, kan? Tapi ketika mana tidak ada kehormatan dan bahkan sentiasa berusaha untuk mengendah-endahkan menghina Islam, ketika itu tidak ada istilah untuk kita lagi orang kata apa, bermuamalah dengan cara baik, melainkan kena ada ketegasan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kan? Muhammad itu pesuruh Allah. Allah Ta'ala sebut dulu ayat itu, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan baik itu, asyidda'u 'alal kuffar, orang yang sangat tegas kepada orang-orang kafir. Tegas bukan maksudnya tidak ada kebaikan. Tegas dengan maksud apa dia? Kalau benda tu adalah benda yang tak boleh kami toleransi, benda yang boleh mencalarkan maruah agama kami, benda yang orang kata tak menghormati agama kami, hak-hak agama kami, benda yang tak menghormati Tuhan kami Allah, tak boleh kita bertoleransi. Tak boleh kita kata nak tawaduk, nak mengendah diri, tak boleh, kan? Sebab tu dia hukum kita kena jaga, kan? Hukum kita kena jaga. Dalam Islam tuan-tuan, kalau orang tu nak minta duit kat kita, kita tanya apa duit ni nak beli? Saya nak tikar nombor ekor, haram kita bagi, kan? Saya nak minum air lama tak minum, nak beli air apa? Nak beli air tersebut, haram kita bagi duit tu.
Macam tu juga kalau masuk tanah kita, pacak apa-apa, lepas tu lama-lama besar dia bangunan, minta nak beli, kita kata tak apa, saya jual lah kat awak buatlah apa awak nak buat. Awak nak buat apa? Saya nak buat saya punya kuih. Haram kita jual. Haram kita jual, dosa kita jual. Kalau pihak berkuasa tahu, pihak berkuasa kena pertahankan. Kena jumpa tuan tanah, awak orang Islam tak boleh jual untuk tujuan, kan? Apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Ismi itu dosa. Kalau kata yang tu bukan dari dosa, tapi kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah satu kezaliman yang sangat besar, kan? Jadi tak boleh kalau masuk tanah, lepas tu minta nak jual, kita pun jual. Malas saya nak layan, kan? Jumpa orang ini tak selesai, jumpa orang ini tak selesai, jumpa semua tak selesai, kan? Bertahun-tahun tak selesai, kan? Kita nak tindakan sendiri, kita pula yang dinasihatkan kena bersifat harmoni lah dan sebagainya, tapi tetap haram untuk kita jual, kan? Orang yang diberikan amanah kuasa, dia kena jumpa dengan tuan tanah, tolong pertahankan tanah kamu, kami akan selesaikan selagi mana kuasa daripada kami. Tapi jangan jual, haram untuk dia kalau tujuan itu. Baik, itu semua sedikit benda yang kita faham. Sebab Nabi SAW dah memberikan satu jawapan dan tunjukkan yang baik kepada kita semua. Cuma kita kena ikut, fahamkan betul-betul. Baik, tak ada yang tak lengkap, semua dah lengkap. Bayangkan orang yang hatinya sangat keras dengan Islam pun boleh lembut dengan Nabi SAW, kan? Kalau lain kita kata kita kena harmoni, kita kena berlemah lembut, apakah Nabi SAW orang yang tak cukup berlemah lembut? Apakah Nabi orang yang tak cukup bertoleransi? Apakah Nabi belum cukup sempurna menunjukkan kepada kita contoh bagaimana bermuamalah dengan orang yang cukup keras dengan kita? Nabi orang yang sangat baik, kan? Kita pun sebut dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut, kita pun beriman dengan ayat tersebut, kan? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana fi rasulillah. Tuan-tuan kalau bahaskan ayat tu satu persatu, kenapa Allah Ta'ala gunakan laqad fi rasulillahi uswatun hasanah? Kenapa khabar diletakkan dahulu sebelum daripada mubtada? Padahal asal kaedah bahasa Arab mubtada dulu baru khabar. Kesemuanya mengenai satu rahsia yang cukup besar, menunjukkan uswah hasanah yang ada pada Nabi SAW. Contoh yang ada pada Nabi bukan contoh biasa, melainkan yang terbaik, yang luar biasa, yang memang sukar untuk ditiru ataupun dicontohi oleh orang lain, melainkan kepada memerlukan kepada satu mujahadah yang cukup tinggi, hati yang bersih kalau betul nak menelusuri jalanan Nabi SAW. Tiba-tiba ini kita yang jauh dengan Nabi, hati kita tak macam Nabi, ilmu kita tak macam Nabi, kan? Debuk pula akhir-akhir zaman. Kita dengan Nabi ni dah 1000 tahun lebih. Dengan Dajjal ni kita lebih dekat dengan Dajjal daripada dengan Nabi. Tuan-tuan kalau tengok fasa kita ni, kedudukan kita dengan hancuran dunia, kedudukan kita dengan Dajjal tu lebih dekat lagi. Kita jauh dah dengan Nabi, dekat dengan Dajjal. Tiba-tiba nak klaim kita nak ikut ajaran Nabi, kita kena harmoni, kita kena toleransi, kita kena itu, kita kena ini, kena ini. Berapa banyak dari hak orang Islam nak diambil, nak dirampas, nak dicabut, ya? Sebab tu bila Fathul Makkah, baca baik-baik, faham baik-baik apa benda ni. Bila masuk Hunain, faham baik-baik apa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita, apa yang Nabi nak tunjukkan, kan? Bukan kita nak suruh pergi dengan Datuk Agak, tak, bukan tu. Tapi maknanya Allah Muhammad sedih kadang-kadang di kalangan orang Islam sendiri pun bicaranya tak seperti orang yang beriman. Orang yang namanya Islam beriman pun bicaranya tak mempertahankan hukum hakam dalam agama kita, kan? Ini semua Allah Muhammad benda-benda yang sangat menyedihkan. Baik, maka telah yang akan musuh-musuh mereka sehingga mereka telah berkata, takkan kita kalah ini hari daripada yang sedikit. Dan ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa hari ini kita tak kalah, kan? Sebab kita ramai masuk lawan dengan orang yang sedikit, kita tak kalah hari ini. Bukanlah kata nak sombong dan tak, maksudnya perkiraan zahir kita akan menang, dasarkan kepada apa sejarah-sejarah sebelumnya. Apabila mereka sampai pada Wadi Hunain, maka telah menyambut akan mereka oleh musuh yang bersembunyi di lorong yang sangat sempit di lurah itu. Tuan-tuan, kalau pergi Hunain, dia tak tempat, tak sampai lagi. Tapi saya dapat dia punya gambaran, kan?
Dia ada bukit kat kota Mekah. Bukan kota Mekah saja, bahkan di Madinah, di Yaman dan banyak negara Arab dia ada kawasan yang macam tu. Di bukit kiri kanan, lorong tengah sempit dia. Betul macam Nabi SAW pernah melalui satu kawasan nama Saniyatul Wada'. Kan? Wala al-badru alaina bi Saniyatul Wada'. Kan Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' ni jalan dia kiri kanan tu bukit, lorong tu sempit. Sebab tu orang tak berani lalu Saniyatul Wada' tu. Sebab kat situ tempat samsing, gangster masa tu. Tiba-tiba Nabi boleh lalu jalan tu. Terkejut orang, macam mana Rasulullah Muhammad boleh lalu Saniyatul Wada'. Kami pun tak lalu Saniyatul Wada' tu. Sebab jalan dia sempit. Masuk sini, silap-silap tak keluar lubung sana. Kan? Macam kita pergi naik sebelah utara, lalu turun Nora tu, kan? Masuk lubung tu, belum tentu sampai lepas sebelah sana. Dia di kanan tu bukit, sempit jalan. Jadi sahabat-sahabat ni masuk Brunei, sampai kat Wadi Brunei tu, di kanan tu bukit, lubung tu kecil je. Kan? Tak tahu rupanya orang kafir dah sampai dulu dah. Dah sembunyi dah dekat bukit-bukit, kat celah-celah tu. Kan bukitnya bukan macam Allah Muhammad, macam kita kat sini bukit pokok. Bayangkanlah kalau semua sebalik pokok, mana kita nak nampak. Ni semua celah-celah batu, mana nak nampak. Bila orang Islam sampai je, terus dihujani dengan anak panah. Kata dalam riwayat, dihujani dengan anak panah seperti belalang yang keluar daripada sarang. Tuan bayangkan, dalam macam tu yang kata 12,000 orang, 20,000 pun kabut kalau kena macam tu. Kan? Anak panah ni pula tuan-tuan, sebenarnya kalau kita kaji peperangan zaman tu cukup dahsyat. Kadang-kadang kita baca, kita tengok kena anak panah sikit, macam mana boleh syahid, macam mana boleh mati. Rupanya di zaman tu, dia kalau kata pedang, anak panah, dia bukan sekadar anak panah ataupun pedang. Kadang-kadang di kalangan mereka dia letak racun. Satu benda kena, Masya Allah, Tabarakallah, susah nak selamat. Contoh macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika mana dibunuh, dia tak mati hari tu, dia kena lipas dengan pedang. Ada riwayat kata 2 kali tapi tak mati hari tu. Yang bunuh adalah Abdul Rahman bin Muljam. Dan Abdul Rahman bin Muljam tiba dia tergelak. Dia kata hari ni selesai dah urusan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah ikut dah apa yang Allah Taala suruh. Dia klaim macam tu. Apa dia kata? Dia kata siapa yang kena pedang aku ni takkan selamat. Takkan selamat. Topik daripada Parsi datang, topik daripada Iraq datang untuk merawat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tadi keluarkan darah sikit, tengok dah putih lah. Topik kata, para doktor kata apa? Dia kata kalau ikut ilmu kami, Sayyidina Ali takkan selamat. Amirul Mukminin tak boleh nak diludah mudah. Maka dia kata bahawa lepas tu meninggal, wafat sebab letakkan racun. Zaman tu kalau kata perang, kan, dia punya anak panah tu ada sebagian mereka yang celup racun sikit. Kalau kena sikit tu, tak apalah, tak terbenam betul pun, kena sikit pun, jadilah. Apatah lagi kalau anak panah ni, tuan-tuan tengok kita hari ni kalau panah tak. Ya Allah, saya kalau kata tembak dari situ sampai situ, Tuan Haji, tak lepas lagi. Rasa masuk rumah sebelah tu. Tuan-tuan bayangkan, masa tu dia boleh stop tembak atas tu, turun. Macam kita tengok bola, kadang-kadang macam mana dia, apa nama, gol tu tengah, tapi dia sok bola tu boleh lecur macam. Tu yang keeper jadi orang kata apa, tu masuk kat gol. Kan? Dia tak straight, lecur bola. Kalau banyak tu sok, di atas sok tu sok. Turun tu pula kita ingat turun slow tak? Turun tu pun sok. Orang yang panah ni dia satu main dengan betul mata, satu lagi gerakan angin. Jadi tahu gerakan badan, patuannya, tengok angin mana. Jadi panah tu sok. Tu kalau turun kena tu, Allahu Akbar, tak payah terbenam separuh ke suku ke, dah masuk sikit pun, kalau dia racun, habis. Ya Allah Masallallahu Muhammad lorong, lalu dekat lorong-lorong tu, habis kena hujan dengan anak panah. Maka sebagai benda lagi, Nabi SAW tuan-tuan masuk peperangan Hunain dengan menaiki kedai. Nabi naik kedai. Sahabat-sahabat lain ada yang naik kuda, ada yang naik unta, Nabi naik kedai. Apa yang kita sebut Nabi naik kedai? Kedai ni sifat dia tak boleh masuk perang. Himar tu tak boleh masuk perang. Sifat himar ni dia penakut, dia jadikan kabut. Kan? Tuan sebenarnya cerita, himar kalau tuan-tuan jangan kata masuk perang, tunjuk darah pun dia jerit. Kan nampak darah depan dia, himar suara dia tembuk. Dia bukan macam kuda suara dia, memang suara dia Allahu Akbar. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran,
inna karal aswati dasautul hamir. Suara yang paling buruk suara himar. Kan? Kita tengah tidur pun, saya nak belajar dulu. Kalau kata tengah tidur, himar bunyi bangun kita. Rasa masa tu nak sembelih, tapi tak boleh makan. Gerak himar. Suara tu dia tak boleh. Dia kalau nampak tu sikit, dia telan kabut. Nampak darah, dia telan kabut. Sebab tu himar tak boleh masuk perang. Tapi Nabi SAW masuk peperangan Hunain, Nabi nak himar. Bahkan himar Nabi ke depan. Masa orang Islam patah balik dan telan kabut dan hujan dengan anak panah, sebagai mereka tu patah balik. Patah balik, bergabung dengan pasukan belakang. Yang belakang tak sampai depan, depan dah kena panah, depan patah. Yang belakang, asal patah balik ni, asal lagi telan kabut ni. Dah habis telan kabut. Nabi duduk di situ. Kan? Langsung Rasulullah tak bergajak. Bahkan Nabi mara ke depan. Nabi tengok musuh, Nabi tangkap satu-satu. Kan? Nabi tengok satu-satu mana musuh di atas. Hebat Nabi SAW. Dan itu lambang keteguhan nanti Nabi SAW. Tak ada sifat takut dan pengecut dalam jiwa Nabi SAW. Sebab tu hari ini sedih kalau ada di kalangan penceramah kata Nabi lari sembunyikan diri ketika mana peperangan Uhud. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang genapkan perkataan tu bintik dari mata. Ada juga orang yang sangka buruk dengan Nabi SAW. Macam mana dia nak jumpa, nak pandang Nabi akan esok. Agak-agak macam mana dia nak melafazkan permohonan maaf dengan Nabi SAW. Sebab sangka buruk dengan Nabi SAW. Nabi lari dalam peperangan Uhud, dia kata kelang kabut tu, Nabi lari pergi dekat bukit belakang, sembunyikan diri. Allah Akbar. Saya dah cerita dah, dulu kita dah cerita lagi. Kan? Kalau faham dah Nabi pergi tu bukan Nabi lagi, tapi Nabi pergi ke bukit tu, kalau kita faham, Allah Akbar, betapa besar jasa Nabi SAW. Kalau Nabi tak lari, akan menyaksikan lebih ramai lagi nyawa yang terkorban. Tapi bila Nabi pergi, sasaran musuh adalah Nabi, menyebabkan sahabat sedikit gede. Sebab ramai di kalangan tentera musuh dah pergi dah follow Nabi SAW. Maka sahabat yang berada di medan Uhud di bawah ni rasa sedikit gede, tegang jadi kendur. Bayangkan Nabi bertahan kat medan Uhud pada asalnya, berapa ramai lagi nyawa yang terkorban. Maknanya Nabi pergi itu sebab nak selamatkan sahabat-sahabat. Nabi nak susun strategi baru. Tak ada langsung jiwa pengecut, jiwa penakut dalam diri Nabi SAW. Ketika mana kota Mekah, kota Madinah terdengar dentuman yang cukup kuat, sahabat tak berani keluar rumah. Kan ada sekarang sahabat tadi, ada yang keluar pintu, keluar dari rumah, lepas tu duduk di depan pintu, nak tengok apa jadi. Tengok Nabi SAW berbalik daripada satu arah. Rupanya bila sahabat dengar bunyi, Nabi dah pergi terus dah. Nabi nak tengok bunyi apa itu. Tak ada takut dalam diri Nabi SAW. Dan bahkan kata para alim ulama, seberani-berani orang yang ada atas muka bumi, itu hanyalah sekelumit dan sejepis daripada keberanian Nabi SAW. Sebab Nabi tak ada langsung istilah takut dengan makhluk. Ketakutan Nabi hanya kepada Allah SWT. Maka Allah SWT Muhammad, sehingga orang Islam habis berpecah belah. Tak semua yang ada masa depan dia patah balik lagi, kecuali Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat baginda seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas dan Abu Sufyan bin Haris, anak kepada bapa saudara Nabi SAW, itu sepupu Rasulullah. Maka bertepik Abbas dengan sedikit-sedikit suara ni. Nabi panggil, tapi sahabat tak dengar suara Nabi. Kan Nabi bukan juga terpekik tolong. Kan Nabi panggil tak dengar. Akhirnya Nabi perintahkan Abbas suaranya kuat. Nabi kata, Abbas, tolong panggil orang. Kan? Apa kata Abbas? Ayuhal sahabat bai'ah Ridwan. Maka berkata Ansar, labaika. Labaika maksudnya kami dengar, kami kat sini. Kan? Dengan serta-merta labaika ni banyak maksudnya. Kalau kita labaik Allah, labaik itu lahir pula. Dengan serta-merta mereka terus kembali mendapatkan Rasulullah SAW. Maka menurut Allah SWT akan kasih sayangnya atas Rasulnya dan atas orang mukminin dengan menurunkan tentera yang tak nampak. Maka mereka serbu akan musuh-musuh mereka itu dengan peperangan yang dahsyat sehingga tewaslah sekalian musyrik itu. Pasal patah balik, Nabi tak beranjak. Bila Abbas panggil, sini Rasulullah kat sini ni. Rasulullah tengok, Nabi kat situ. Terus patah balik, berhimpun dengan Nabi SAW, gempur musuh. Akhirnya musuh tewas. Ada yang kata Nabi ambil batu, Nabi balik, Nabi kata, kalahlah musyrik demi Tuhan Muhammad. Nabi pun habis. Tentera musuh seolah-olah kabur matanya. Maka diserang oleh tentera muslimin, habis tentera musuh. Di kalangan orang Islam lebih kurang 13 orang yang syahid. Di kalangan orang kafir lebih kurang 70 orang yang terbunuh. Lepas tu berpecah. Yang sakit bagi tu lagi
Dari mana? Pergi 3 tempat. Ada yang pergi Taif, ada yang pergi ke Ma'bah Muhammad Hawazin kalau tak silap saya, satu lagi pergi ke Autos. 3 tempat. Sebab tu lepas ni kita akan tengok peperangan Taif. Nabi pergi pula kota Taif, kan? Nabi kepul kota Taif. Taif tuan-tuan, tempat yang kita kalau pergi jangan niat nak beli anggur saja. Kalau pergi jangan niat nak beli strawberry. Kalau pergi jangan niat nak beli minyak wangi saja. Taif adalah tempat yang menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku bersama dengan Nabi SAW. Sepanjang hidup Nabi, 5 kali Nabi pergi ke Taif. Daripada kecil dah besar Nabi berdakwah, kan Nabi pergi lagi, termasuk dalam peristiwa peperangan kota Taif, Nabi pergi ke Taif. Banyak tempat-tempat sejarah, kenangan-kenangan bersama dengan Nabi SAW. Sebab tu bila kita pergi Taif, ingat kita nak tengok tempat yang pernah yang pernah Nabi SAW sampai, kan? Bahkan Nabi pernah doakan penduduk Taif, kan? Nabi keluar daripada Taif, Nabi tak doakan kebinasaan, kecelakaan. Bahkan Nabi harapkan supaya di kalangan mereka ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Sebab tu jaga niat. Saya selalu pesan dekat kawan-kawan, dekat jemaah yang bersama, saya kata pergi Taif, ingat kita nak tengok tempat Nabi SAW. Tempat Nabi membesar. Walaupun tak pergi perkampungan Bani Sa'ad yang Nabi membesar di perkampungan Bani Sa'ad di bawah Halimatus Sa'diyah, tapi maknanya jalan-jalan tu, lorong-lorong tu, bukit-bukit tu pernah melihat dan menyaksikan perjalanan Nabi SAW. Jangan tidur, saya kata, kan? Tengoklah bukit tu. Kita tak pernah tengok Nabi, tengok bukit yang pernah tengok Nabi. Tengok bukit yang hari yang menjadi saksi bisu perjalanan Nabi SAW. Kita tak ikut jalan tapak kaki Nabi SAW tu, tapi kawan-kawan, kita sampai tempat yang pernah dilewati oleh Nabi SAW, ya? Anggur ke, strawberry ke, minyak wangi, yang tu agenda yang kedua letakkan. Agenda pertama, nak tengok tempat Nabi SAW. Baik, itulah kita akan ceritakan lanjut. Maka Allah Muhammad tewas musuh. Kemudian dan telah mengajar orang Islam agar mereka sambil membunuh dan menawan beberapa tawanan. Pada peperangan ini banyaklah orang musyrik memeluk agama Islam. Di kalangan mereka ada yang masuk Islam, ramai masuk Islam. Akhirnya tinggal sakit-baki sahaja. Apabila mereka melihat akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala atau Islam, bila tengok, wah, macam ni kita hujan, kita loroh dekat celah-celah bukit, celah-celah batu, kita hujan anak panah, boleh lepas lagi, boleh menang lagi. Allahu Akbar. Ini bukan kuasa orang biasa. Sebab apa? Di kalangan orang Hunain, dia sebenarnya bila masuk Hunain ni, dia ada pecah 2 kelompok. Bukan 2 kelompok, 2 pandangan. Satu pandangan daripada Malik bin Aus. Malik bin Aus ni kata, kita masuk perang ni, kita kena bawa semua harta kita, lembu, unta, semua kena bawa. Senior dia punya pakar strategi peperangan, kan? Pentagon punya orang ni, nama Dirab. Kata Dirab ni dia dah tua dah masa tu. Sebelum ni kalau perang dia dah 45, daripada kalangan wakil daripada mereka. Bila masuk Hunain, dia dah tua, tak larat, cuma dia bagi pandangan. Dia kata, kita jangan bawa harta itu semua. Malik bin Aus, orang muda, umur baru 30-an. Dia kata, saya nak bawa semua harta-harta kita ni. Sebab bila kita bawa, orang akan ikut kita perang. Yalah, harta semua bawa, dah tak tinggal. Jadi takkan orang nak tinggal, harta semua dah bawa, akan ikut lagi perang. Dia punya strategik, cara dia untuk tarik supaya lebih ramai yang tak ikut perangan. Baik, dia Dirab masuk juga perang. Cuma dia punya idea ni tak diterima. Maka Allah Muhammad ada di kalangan mereka kata apa? Hari ini kita akan bongkarkan sihir Muhammad. Dan di kalangan mereka kata, ini kita akan bongkarkan sihir Muhammad. Sihir Muhammad ni kuat, tapi tengok hari ini Muhammad akan tewas dengan sihir. Tiba-tiba dah jorok dah celah bukit, hujan dengan anak panah, boleh lepas lagi. Itu kata ini bukan sihir ni, melainkan ada satu kuasa yang menolong dan membantu mereka. Maka akhirnya ramai yang masuk Islam setelah melihat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ceritanya. Lepas tu, bila dapat tawan, ramailah dia, banyaklah harta-harta yang menjadi harta rampasan. Ada riwayat kata unta 24,000 ekor unta yang berjaya dirampas. Kemudian 40,000 ekor kambing. Wah, tuan-tuan, kan? Kambing 40,000 ekor. Saya fikir kalau kata import satu tangkap pengembala peternak kambing, tak sampai 40,000 ekor. Di Kuantan ada? Ada orang kambing di Kuantan? Tak ada? Tolak tepi. Pak Imas 20 ekor je. Kadang-kadang arwah Cik Liu, kadang-kadang pulang kandang.
berapa ekor? Handphone kan satu tangkap ni ada 40,000 ekor. Tak ada 40,000 ekor. 40,000 ekor kambing, 24,000 unta. Seekor unta pun tak ada kat Johor ni. Ada kat zoo. Ada. Kat zoo Johor ada. Tu je lah 2-3 ekor tu. 24,000 ekor. Kan? Kemudian 1,400 uqiyah perak. 1,400 uqiyah perak bersamaan dengan 166.600 166,600 gram. Maksudnya berapa? 166,000 16 kilo. Berapa kilo? 16 kilo, 16.66 kilo perak. Wow. Banyak kan sikit. Ingat 16 kilo. Cuba timbang apa nama emas ini. Bukan emas, perak lah, perak. Bersamaan dengan dikuang, saya tengok semacam 414,834 ringgit. 24,000 unta, 40,000 kambing, dan jumlah rampasan perak berjumlah hampir 1,5 juta. Wah, tuan-tuan, 1,5 juta buat main. Kemudian ada yang kena tahan dana 600,000. Maksudnya banyak lah. Kalau sikit-sikit 3,000 tak ada. 600,000 tu yang buat main. Yang kata mabang lu 3 biji mabang lu boleh siap. Kan, yang tu saya tak nak kata betul tak. Kan? Benda yang dalam siasatan kita sangka dulu. Kalau ada benda yang salah, kan, siasatkan betul-betul. Kita jangan jaga mulut dalam bab. Kadang-kadang saya tengok tu saya seram. Dan inilah betul selama dah saya cakap. Allah, sikit pun dia tak pernah bagi untuk agama Allah. Nak masuk datang masjid pun kira-kira, kan, nak sedekah untuk majlis maulid, majlis kat surau pun kira-kira. Tiba-tiba kena orang macam ni, wah dia lah dulu nombor 1. Dan inilah penunggang agama. Inilah, semualah inilah. Kan? Tak ada yang tak inilah. Kan? Kalau betul salah, mudah-mudahan dihukum dengan hukuman yang adil. Kalau tak salah, macam mana orang-orang yang telah melemparkan kata-kata yang jahat. Seperti dalam batin, saya bersikap tawakuf dan siasat tak betul-betul je. Dan berapa juta siasat lah, tak ada masalah. Kan? Cuma tahan. Kalau kata betul salah pun, dosa ke kita kalau kita tak marah? Dosa ke kita kalau kita tak komen? Tak dosa. Orang pun dalam kita tak ulas. Apa ulasan Ustaz Gadal tulis ni? Saya tak ulas. Kali betul selebih 10 juta. Kalau esok Allah Ta'ala hukum ke saya, kenapa dulu kamu tak hina dia ni? Sebab selebih 10 juta. Tak. Tapi kalau kata Allah Mas Muhammad, dia apa nama, selebih dengan sikit saja, kita hina dia, kita itu tiba-tiba ternyata bersalah selebih sikit, perkataan kita tu Allah Ta'ala hisab. Sebab tu kalau fikir dosa pahala, kita jadi takut. Kalau iman kena jaga betul-betul. Nak cerita 6 hampir 1,5 juta yang dirampas. Banyaklah makna ni. Kan zaman tu kalau tuan-tuan. Sebab tu balik daripada Hunain, dan nanti kita akan tengok dekat Cik Rana, Nabi membagi-bagikan harta. Ada yang dapat 100 ekor unta, ada yang dapat 100 apa nama kawasan tanah kebelahan kambing, macam-macam Nabi bagi. Akhirnya Nabi tak dapat apa tuan-tuan. Harta ghanimah hukumnya dibahagikan kepada 5. Salah satu adalah untuk Nabi dan keluarga Nabi. Tapi harta pun naik, Nabi tak ambil satu pun. Nabi tengok ada sahabat-sahabat yang kebut Nabi itu, Nabi tergelak. Nabi undur, Nabi tersandar kat pokok kurma. Nabi duduk, tuk, tersangkut sebab Nabi kat pokok kurma tu, terlanggar. Nabi gelap. Nabi tengok dia. Nabi kata, ya Allah, dapat harta macam ni punya lah semua, Nabi kata. Kan? Nabi kata, senang harta tu 1/5 tu saya dapat. Memang hukumnya begitu. Tapi Nabi kata, hari ni saya tak ambil. Yang 1/5 bagian saya ambil lah kamu. Punyalah umurlah Nabi SAW. Orang yang masa tu tak masuk Islam lagi pun sebab dalam Hunain ada yang dia tak masuk Islam lagi, tapi dia ikut bersama dengan Nabi SAW sebab hati ni dah mula lembut,
dan saudara kawan dia ramai yang dah masuk Islam, maka dia sertai. Bila tengok akhlak Nabi selepas peperangan Hunain, cara Nabi bagi harta peperangan, dia jadi lagi lembut, jadi lebih tertawa dengan Islam, akhirnya masuk Islam. Wallahualam. Kita akan cerita dia kemudian dalam peperangan Taif. Banyak tuan-tuan Hunain yang kita nak belajar sebenarnya, tapi kita ringkaskanlah. Sebab kita ringkas, nanti kalau masuk kita lebih banyak, kita akan bahas lebih banyak. So kita sebutkan tadi, bila berhadapan dengan sirah dan sirah Nabi dan para sahabat, kita kena hati-hati dalam penuturan dan bahasa yang digunakan. Saya semalam tengok satu video Allah Muhammad, seorang ustaz tu, saya tertarik dengan perbahasan ni. Dia kata, punyalah kita kena beradab. Sebagai contoh dengan Al-Quran Al-Karim. Kata Al-Quran Al-Karim, kita punya beradab dengan Al-Quran. Sampaikan dia kata, Al-Quran ni kalau dibakar, jangan kita istilahkan nak musnahkan Al-Quran. Kalau kata yang tak guna tu, jangan keluar, Al-Quran ni perlu dimusnahkan. Bila dah bila dibakar, jangan istilahkan, oh kita nak lumpuskan. Jangan. Gunakan bahasa yang baik, dia kata. Al-Quran ni perlu diharmonikan. Sebab dia tak boleh dibaca, tak boleh guna. Kita harmonikan dengan cara apa? Dibakar, jadikan abu. Bila jadi abu, dia kata, punyalah Al-Quran, jangan kita gunakan bahasa dilumpuskan, jangan. Sebutlah dilepaskan, disimpan, dilepaskan ke laut dalam. Kan bahasa cantik. Tak ada dimusnahkan Al-Quran, dilumpuskan, jangan. Al-Quran ni bukan macam buku biasa nak musnah, nak lumpus. Gunakan bahasa yang baik. Walaupun memang itulah tujuannya, tapi gunakan bahasa yang baik sebagai tanda adab dengan Al-Quran Al-Karim. Bahkan Syekh Nuruddin berpesan, dia kata, sampaikan adab kita dengan Al-Quran. Bila masuk dalam masjid, Al-Quran kalau boleh jangan ada di bawah daripada para speaker. Syekh Nuruddin dia pernah tegur, dia kata contoh macam kadang-kadang kita letakkan Al-Quran kat tarihan, lepas tu kita nak solat dulu, kita letak Al-Quran siap-siap. Memanglah Al-Quran itu lebih tinggi pada tapak kaki kita, tapi lebih rendah daripada para speaker. Jadi Syekh kata, eloknya Al-Quran letak dulu ke atas. Nanti lepas mayang nak baca ke, nak tadarus ke, nak musabah, nak apa, wajib letak ke atas tarihan. Jangan susun siap-siap, kita sembahyang, kita lebih tinggi pinggang kita daripada Al-Quran yang atas tarihan. Dan contoh macam saya kuliah, pada tempat saya kuliah, saya minta saya nak duduk bawah. Saya tegur Al-Quran duduk kat bawah, atas tarihan. Dia kata, jangan letak tarihan, letak kat dalam. Tapi bila berat, dia letak balik. Dia letak balik. Saya kata macam tu tak pun bisa duduk bawah. Yang duduk bawah. Tak sedap kita duduk atas, Al-Quran duduk dekat bawah, dedah dia begitu. Walaupun sedang menyampaikan ilmu agama, kita kena Al-Quran tak tetap, tak kurang. Bukan macam tu. So beradab dengan kita. Macam tu juga kita kena beradab dengan perkara yang menjadi syiar dalam agama kita, termasuk dilibatkan Nabi dan para sahabat. Termasuk bantuan Allah Alam. Serta banyak nas minggu ni. Ada lagi lepaskan lagi, InsyaAllah. Allah Alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.